viral hari ni di mana rumah Sir Azri aka Papa Gomo kan, ada somebody letak satu bag yang berisikan signal jammer. So datanglah pihak berkuasa kan untuk check apa benda tu kan, takut benda lain macam contoh bom ke kan, kita tak tahu kan apa benda tu. So bila diorang check tu, diorang tengok benda tu adalah signal jammer. Jammer. Apa tu? Jammer. Tu, hidup bagi tu. Jammer. Jammer. Yang orang yang joggingnya. Ha? Itu. Hidup lagi. Dia ada tracker Maknanya dia memang dia nak ambil balik lah. Nak ambil balik apa dah kena game ni. Forensik boleh tahu tak apalah. Ni barang pun kena ada kelulusan MCMC ni. Nampak guys? Mesti dapat kelulusan daripada MCMC. Ibu, kau tak kenal aku siapa Ibu. And apa fungsi benda tu kan? Kalau korang tertanya-tanya lah. Benda tu sebenarnya untuk mengganggu signal-signal macam wifi, telefon kan, GPS and walkie-talkie kan, benda-benda macam tu lah, yang wireless punya gadget kan. So siapa yang buat tu? Persoalan dia kan. So ramai yang cakap kan, dekat-dekat komen kan, benda tu dihantar oleh pihak sebelah sana. Sebab Sir Azri ni adalah seorang aktivis pengkritik kerajaan lah, ataupun mencari kebenaran dalam misi untuk menyelamatkan Malaysia. So dia ni mungkin ramai yang tak puas hati, yang belah-belah kerajaan kan. Jadi ada yang menghantar, tak tahulah orang atas ke ataupun orang bawah sendiri kan, untuk menjatuhkan Sir Azri ni. Macam sebab dia punya live kan, memang banyak supporter dia, live dia memang view tinggi-tinggi. Memang ramai sekarang orang sokong dia, apa yang dia cakap kan. Pasal kritik kerajaan. Bukan pasal kerajaan je. Dia kritik Anwar Ibrahim kan, menteri-menteri dalam kabinet kan. Semua pasal kes-kes yang lama lah, dia buka-buka balik kan. So mungkin pasal tu orang tak puas hati dengan dia. Ni adalah satu jenayah actually kan. Benda ni tak boleh main-main. Signal jammer ni tak boleh diakses oleh orang awam. Dia kena dari pihak kerajaan. So di mana datangnya kan benda ni kan. Itulah persoalan dia. Aku harap lepas ni Sir Azri lebih berhati-hati lah kan. Sentiasa check kan apa benda ada kat sekeliling rumah dia, bawah kereta ke apa benda ke, takut somebody cuba menghapuskan dia. So semoga perjuangan Sir Azri dapat diteruskan macam biasa untuk mengkritik apa yang patut dan memberikan kebenaran kepada rakyat-rakyat Malaysia ni. Semoga Sir Azri dapat meneruskan perjuangan tanpa ada gangguan lagi. Okay, apa-apa Roger. Why so serious?